Seperti kamu maklum, sebagai wanita luar biasa, terima kasih kerana turut bersama dan saya menghargai sokongan dan dorongan beliau. Demikian titipan ringkas Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman buat penyanyi dan pelakon Bella Astila. Bella kekal setia dan hadir pada hari ketiga pendengaran rayuan bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit atas 4 kesalahan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada di Mahkamah Rayuan di Putrajaya pada 17 April. Pagi 17 April, kelibat Bella dilihat berada di Istana Kehakiman seawal jam 8.15 pagi dan turut dilihat berbual mesra dengan ahli keluarga Syed Saddiq yang turut hadir memberi sokongan. Bella tampil sederhana dengan mengenakan baju kurung warna kuning. Sementara itu, Syed Saddiq turut menyifatkan ibunya Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz sebagai sumber kekuatan untuk terus berjuang dan berusaha membersihkan namanya susulan terpalit dengan 4 pertuduhan terbabit. And let's not forget wanita besi di sebelah saya, my mum, yang bukan setakat 3 kali dia daripada tahun 2020 lagi. She's a true fighter sampai bila kena siasat dia cancer dah recovered. Betul? 2 kali cancer. 2 kali cancer survivor. So kalau nak tahu mana saya dapat semangat untuk berlawan ni, you looking at the lady next to me lah. Dalam pada itu, Sharifah Mahani yang tidak dapat menahan sebab turut berlinang air mata dan mengucapkan terima kasih atas sokongan tidak berbelah bahagi orang ramai terhadap anaknya. Inilah saya ucapkan banyak terima kasih atas sokongan semua dan doa-doa yang diiringi. Tak dapat nak dikatakan sebagai seorang ibu dan melihat perjuangan anak saya, Syed Saddiq, saya harap ramai lagi anak muda yang akan serta sama-sama berjuang untuk kebenaran.